Ada lelaki yang bertanya mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Kenapa? Kerana dia ada kegunaan dia. Digunakan untuk melumur perahu. Ini cara dahulu. Dia akan dicairkan, dia jadi minyak dan disapu pada permukaan perahu atau kapal itu. Tujuannya supaya elak daripada air meresap masuk. Sebab minyak dan air dia tak campur kan. Kemudian meminyak kulit supaya tak kering dan sebagainya. Dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu. Jadi dia bahan lilin. Lemak dicairkan, kemudian dibiarkan pada suhu bilik di mana dia akan kembali jadi pepejal balik. Jadi digunakan untuk lilin, untuk bahan bakar. Ternyata Nabi apabila ditanya sejauh mana dibolehkan menggunakan lemak bangkai itu, Nabi mengatakan tidak boleh, ia haram. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan, Allah melaknat orang-orang Yahudi kerana apabila Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, ternyata mereka memprosesnya dengan cara mencairkannya. Sebab lemak tu dia adalah pepejal. Tinggal lagi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi sebagai satu cara untuk nak, pada mereka itu untuk nak elak atau nak keluar daripada pengharaman lemak bangkai itu. Mereka ambil lemak itu dan mereka cairkannya. Dan kemudian mereka tidak menggunakannya untuk ukuran sendiri. Sebaliknya mereka menjual. Mereka cairkan dan mereka jual dan mereka makan daripada hasilnya. Maka ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka melakukan tipu daya yang seperti itu. Pada mereka dapat lari dan elak daripada larangan Allah tersebut. Pada mereka, Allah larang lemak bangkai. Jadi, sekiranya diubah keadaan fizikalnya, daripada pepejal jadi cair, kemudian mereka tak gunakan sendiri, maka mereka jual kepada orang lain yang guna. Pada mereka telah berjaya mengelak daripada hukum haram tersebut. Sedangkan itu tidak mengubah hukum haram tersebut. Tetap perbuatan mereka haram, bahkan ditambah lagi dengan dosa melakukan tipu daya. Dosa melakukan tipu hela. Nak elak daripada larangan tersebut. Mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala.